Sungai Buloh, naik Lebuh Raya, turun Bukit Mahkota. Saya sampai di sini tadi 6.45 petang. Kalau saya mengajar, tuan-tuan bercakap, baik saya berhenti. Letih tuan-tuan. Besok pukul 10 saya kena ada di Selama Perak. Macam mana? Nak berhenti ke macam mana? Baik. Kalau siapa-siapa yang mengaku dia Nabi palsu, kalau dia berpeluh, tuan-tuan kutip peluh dia. Peluh Nabi Muhammad, Anas bin Malik kutip peluh. Peluh Nabi Muhammad bila tidur di atas kain, lapik kain, kain tu dia mengambil, dia memperah peluh. Sebab peluh Nabi Muhammad lebih wangi daripada kasturi. Peluh Nabi lebih wangi daripada kasturi. Kalau siapa kata dia tu Nabi palsu, pi kutip peluh dia, wangi macam siapa? Kamu peluh busuk masam, kamu nak mengaku kamu Nabi. Itu saja tuan-tuan, tak payah tanya mukjizat pada dia. Tengok peluh dulu. Peluh Nabi Muhammad lebih wangi daripada kasturi. Peluh ayah pin wangi macam mana? Yang itu nak mengaku Nabi. Rentilah tuan-tuan. Yang herannya pengikut tu, ya Allah, dengan ayah pin tu, air basuhan kaki dia pun diminumnya. Masya Allah tuan-tuan. Baik, Nabi kata golongan yang paling hebat yang diiktiraf oleh Allah ialah dua golongan. Yang pertama, golongan yang apabila melihat dunia, yang golongan yang pertama, golongan yang melihat agama, dia takkan melihat agama orang yang rendah daripada dia. Dia akan melihat tahap agama orang yang lebih tinggi daripada dia. Contoh, ni tuan-tuan datang semayang ni. Kamu datang semayang di surau bila, Mat? Saya maghrib dengan isyak saya datang. Subuh tak dapat lah. Maghrib dengan isyak insya-Allah. Asar, zuhur, maghrib tak dapat. Maghrib saja dapat. Kira orang lah ustaz. Kawan saya tu Jumaat sekali je dapat ustaz. Saya kurang-kurang sehari dapat 2 kali. Sahabat saya tu Jumaat seminggu sekali je ustaz. Pergi tanya pula pada sahabat dia, kamu datang Jumaat berapa kali? Datang semayang berapa kali seminggu? Saya boleh seminggu je ustaz. Kira alright lah. Kawan saya tu setahun sekali je ustaz. Hari raya ustaz. Tanya pula pada kawan dia, kamu bila datang masjid, Mat? Aku seumur hidup sekali je, setahun. Tapi kawan saya tu lagi teruk, langsung tak datang. Siapa-siapa yang faham macam itu, itulah orang yang paling rugi. Sebab dia tengok orang yang lebih rendah agama daripada dia. Bila dia nak meningkat? Kamu baca Quran tak? Baca ustaz, seminggu sekali. Malam Jumaat baca Yasin. Kira okey lah ustaz. Kawan saya tu setahun sekali ustaz, waktu bulan Ramadan. Kalau tuan-tuan duk nampak orang yang bawah pada tuan-tuan, tuan-tuan takkan jadi orang hebat. Takkan jadi orang hebat. Kamu hafal surah apa? Saya ayat lazim saya dapat daripada wadduha sampai qul a'udzu birabbin nas. Kira okey lah. Saya hafal 30 surah. Kawan saya tu 1 surah je hafal ustaz. Orang macam ni lah yang kata Rasulullah, orang yang tidak akan naik martabat agamanya. Orang yang naik martabat agamanya sampai Allah kata syakiran, sabiran, siapa dia? Orang yang tengok agama yang tinggi. Agama orang yang tinggi. Dia tu puasa tiap-tiap Isnin Khamis. Aku ni puasa hari Isnin aja. Mana boleh? Aku pun nak puasa hari Khamis juga. Orang macam ni insya-Allah dia meningkat. Dia hafal surah Sajadah, tak boleh jadi ni. Aku nak hafal pula surah Al-Baqarah pula. Orang macam ni agama dia akan naik. Ish, aku tengok dia simpan janggut panjang dah. Janggut ni kalau simpan tiap-tiap hari, pegang suka dengan janggut, ingat itu adalah sunnah Rasulullah, pahala tuan-tuan.
Tuan-tuan tak ada janggut, simpan dalam hati. Aku pun tak simpan janggut. Pakai serban ni, bila buang tak ada pahala. Pakai baru ada pahala kalau niat kerana Allah. Kita pergi buat kerja bukan pakai serban pun, ada masa dapat pahala serban. Tetapi janggut sentiasa ada pahala. Mana ada orang buang janggut saja-saja, dia simpan janggut. Mandi pakai janggut, makan nasi ada janggut, tidur ada janggut. Orang yang simpan janggut ini sentiasa berpahala jika dia niat, aku simpan ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi. Pahala tuan-tuan. Tuan-tuan tak rugi ke pada orang yang ada janggut? Tuan-tuan tak rasa jealous ke? Kamu dapat pahala percuma simpan janggut, aku pun nak simpan. Simpanlah. Habis tu ustaz, kami orang perempuan ustaz tak ada janggut, macam mana ustaz? Macam mana nak cari pahala? Pegang janggut suami. Geramnya janggut abang. Pegang janggut dia, suka pada abang kita yang ada sunnah Nabi pada dia, dapat pahala. Dapat pahala. Masalahnya ustaz, suami saya tak ada janggut, suruh simpan. Masalah dia ustaz, saya tak ada suami, cari. Belambak. Laki-laki sekarang ni ramai, pergilah cari. Bangla ada, Myanmar ada, Vietnam ada, jenuh tuan-tuan. Tambah buat Myanmar, Bangla tu lagi banyak janggut. Kalau kita faham tuan-tuan, agama ni kita kena tengok orang di atas. Jangan tengok orang yang tak baca Quran. Menang dekat kita lah kita baca Quran seminggu sekali. Cuba tengok orang yang baca Quran tiap-tiap hari. Asal datang surau baca Quran, asal baca Quran datang surau. Kuliah maghrib tak ada. Habis sembahyang maghrib, dia ambil Quran, dia sanggah dekat tiang, dia baca Quran tiap-tiap malam. Habis sembahyang maghrib, dia baca Quran. Masuk sembahyang isyak, dia tutup, dia baca, dia sembahyang. Kita pula habis sembahyang maghrib, kuliah tak ada, lepak di luar. Macam mana Selangor boleh kalah bola? Kenapa tak timbul jealous pada dia? Hampa tengok dia tu duk baca Quran, zikir, kita menyembang pasal bola, Chelsea kalah macam mana? Hampa ni tak fikir ke? Hampa tengok tu imam kita, ustaz kita, pak haji kita duk dekat dinding zikir subhanallah. Yang seorang duk dekat tiang baca Quran, kita pula duk dekat serambi berbual macam mana Chelsea kalah dengan Barcelona. Silap tu, patut dapat penalti tu. Tak ada faedah pun. Chelsea menang pun tuan-tuan tak ada faedah, Chelsea kalah pun tuan-tuan tak ada faedah. Tapi kita tak bandingkan yang ini. Kita tak bandingkan orang yang berzikir, yang baca Quran. Kita banding dengan orang tak datang. Kira kita baik lah, kita datang je ke surau. Kamu tengok orang hujung tu, daripada mula buka taman sampai surau ni ada sebatas haram, dia tak pernah datang ke surau. Kita ni kira alright lah. Nampak? Menanglah tuan-tuan. Kalau begitu menanglah orang itu. Jangan tengok orang yang langsung tak pernah datang. Tengok dia. Tengok dia. Hari ni tuan-tuan, tahanan-tahanan ISA tu dibebaskan. Semalam saya ceramah di sana. Saya tanya satu pegawai, orang-orang tahanan ISA ni buat apa? Duduk dalam tu buat apa? Saya ni dah beberapa kali dah ceramah di situ. Saya tanya dia mau buat apa? Dia kata yang Islam ustaz hafal Quran. Dia hafal Quran, nanti dia panggil warden, tolong semak bacaan Quran. Dia dah hafal, dia suruh orang warden tu semak. Petang-petang tanam sayur, tanam kucai, tanam buah pokok. Pagi-pagi lepas sembahyang subuh baca Quran, hafal Quran. Duduklah tang mana pun, walaupun dalam penjara sekalipun, orang yang baik dengan Allah, dia capai Quran, dia hafaz Quran. Orang baik ni tuan-tuan, letaklah di mana pun, dia jadi pulau. Sebab tu
dia boleh hidup? Hampa penjarakan aku hafal Quran, keluar 3 tahun hafal 13 juzuk. Subhanallah. Sebab dia ada pemikiran. Bagi orang yang tak ada pemikiran, dia kira duk conteng dinding. Sebab itu manusia yang baik, tuan-tuan tak perlu kisah. Dia akan menilai. Semua dia nilai. Dan dia akan menilai orang yang baik. Dia tak menilai orang yang rendah agama dia. Kita ni, tuan-tuan, pakai tudung kepala. Orang perempuan pakai tudung kepala, tapi tangan singkat. Tudung pakai, tangan singkat, t-shirt. Tak sah sebab nampak tangan. Bila kita kata, Kak, bila tutup aurat kena sampai habis, Kak, kira okey lah ni orang pakai tudung juga. Jiran saya belakang rumah apa pun tak pakai tu. Memang menang kita lah, tuan-tuan. Jangan tengok orang yang tak pakai apa, tengok macam mana yang betul-betul tutup aurat. Baru kita jadi orang hebat. Agama ni kena tengok orang hebat. Tuan-tuan, ada orang satu tempat di Langkawi, saya pergi ceramah di Langkawi. Orang miskin, cacat, duduk di masjid, orang bagi duit. Sebab dia rajin kemas masjid, sapu masjid. Masjid buruk, lama punya masjid. Jadi pelancong datang bagi duit, pelancong datang bagi duit, orang sembahyang bagi duit. Satu hari masjid ni nak dirobohkan sebab nak buat masjid baru. Dia di antara orang yang paling banyak bagi duit, padahal dia orang miskin. Rupa-rupanya duit yang orang sedekah dia pada selama ini, dia simpan dan dia sedekah balik buat masjid. Kalau dia orang cacat, dia orang miskin, boleh bawa duit bagi dekat jawatan kuasa pembinaan, bagaimana dengan kita yang sihat? Saya pergi jumpa tuan-tuan orang tua. Bila masjid tu siap diresmikan, dia bawa lembu seekor, dia heret lembu, suruh makan, masak, buat kenduri, meresmikan masjid. Sedangkan dia pun tak ada kerja tetap, duitnya orang sedekah aja. Tapi dia simpan, dia boleh bagi balik pada jalan Allah. Kalau kita bagi RM5, kita kata RM5 ni banyak lah ustaz. Kawan saya tu bagi RM1 je ustaz. Kenapa tengok yang RM1? Kenapa tak tengok kawan kita yang bagi RM500? Kenapa tak tengok kawan kita yang bagi RM5,000? Kita duk tengok orang yang rendah pada kita, menang kita. Ustaz, saya sebulan dekat surau ni saya bagi RM50. Kawan saya jiran sebelah rumah tu minta derma ustaz, dia tengkingnya balik ustaz, derma tak habis-habis. Apalah, kira saya okey lah ustaz. Orang sana sebulan 500 dia bagi. Tuan-tuan di atas bumbung ni semuanya ada Astro. Tiap-tiap bulan berapa ringgit? Kalaulah tuan-tuan tak bayar Astro selama setahun, 12 bulan, tuan-tuan kumpulkan, tuan-tuan dapat 1,000. Kalau 500 penduduk sini bagi seorang 1,000, agak-agak surau ni boleh buat apa? Setahun aja tak bayar Astro, tutup sekejap. 500 darab dengan 1,000, dah ada berapa puluh ribu? 500,000 tuan-tuan. 500,000 surau ni boleh buat apa? Kelas muslimat, kelas remaja, kelas kanak-kanak, kuliah maghrib tiap-tiap malam, kuliah subuh tiap-tiap pagi. LCD boleh pasang. Kalau ustaz tak datang ceramah, pasang CD ustaz je, VCD ustaz, tuan-tuan tengok ceramah dia je. Ustaz tak mai pun tak apa lah, cuma tak boleh soal ustaz tu saja, pasal dia tak boleh jawab. Masya Allah, setahun je tak saya bayar Astro.